This week on Live at Tinker. Kita bagi tahulah, okey. Bayar barangan dalaman sida sendiri. Aku sebagai tok siap aku kata tung sahur. Gaji dia RM1,000. Okey juga. Saya nak jadi something dekat hotel. Macam memandangkan hari pekerja ni kan, kalau satu dunia ni gaji sama je, kau nak kerja apa? Kena memilih juga gaji tu berapa. Gaji semua sama. Semua sama kat dunia ni. Tidur lah. Tidur bukan pekerjaan. Macam tu dah jadi flight attendant. Apa? Flight attendant. Flight Aku attendant. dengan fake. Contoh aku tukar, aku nak jadi pilot sebab aku nak travel. Sebab nak travel juga. Baik Kalau jaga kerja. kucing ke dekat kafe ke. Tak nak benda yang Boring lah. Itu sekarang boleh buat. Flight attendant kena melayan tu orang. Dia lah, aku pilot. nak jadi usahawan, nak jadi CEO. Tapi gaji sama. Gaji sama. Gaji sama. Gaji sama. CEO tanggungjawab lagi Tapi besar. tak berfungsi lah dunia macam ni kalau gaji sama. Dia sebab gaji semua sama. Lepas tu kerja yang paling tak payah bekerja lah. Sebenarnya paling senang. Jadi pemandu KTM. Duduk je. Train dah ada. Tak payah ni apa semua. Betul tu. Menarik. Betul tu. KTM. Dia bukan ada traffic light ke apa. Dah jalan dah. Tak payah duduk je. Selamat hari bekerja kepada semua yang bekerja. Aku nak kerja apa? Aku nak jadi sebab dia boleh buat semua kerja. Sebab gaji dia sama. Gaji sama penat. Baik buat satu kerja je. Tapi aku lebih fun. Kau tengok dia, apa benda je dia tak pernah buat. Daripada hantar pizza sampai angkat sawan. Confirm lock. Apa kerja yang tak berat sangat ah? Tadi saya ni dapat Apa? bawa train. Bawa train. Kenapa? Tekan jalan straight. Yakin je, mana kau tahu yang kau rasa kau tekan je tahu sampai. Tekan sampai. Tak tahu lah bro. Aku tu je lah, aku lock je lah. Kerja apa? Tak tahu lah. Jangan jawab apa. Tak tahu. Tak kerja? Kena kerja lah. Tak boleh Oh, tak yang kerja. senang lah. Dia tukar sampah-sampah je. Susah. Ni, tukar kepik kuku orang. Tukar kepik kuku mayat. Kau mayat? Ada je kerjaan ni. Ada lah. Tukar make up mayat. Make up? Make up mayat ada. Kalau orang Kristian memang dia make up mayat dia. Kamu nak make up mayat? Kenapa? Sebab saya suka make up. Saya akan pakai ada highlighter punya. Oh, kalau dia make up mayat tu takkan komplain. Buku cantik kan? Betul? Betul. Dia tak baik main-main mayat. sumpah dia Semula apa fikir jawab. Fikir dah kot. Betul-betul apa? Saya nak jadi ni, kutip uban orang tu. Tukar sidai baju kot. Kenapa? Jawapan tu tak betul ke? Kenapa sih dia baju? Kenapa? Sebab senang saya suka buat sidai baju. Lepas tu sidai-sidai tengah hari dapat duit yang sama. Malam tidur. Panas. Sekarang ada dobi. Baju kalau hantar kat Dobi dia kecut. Dia biar sidai sendiri. Nak kamu tak boleh jawab kan? Okey, kalau tiba-tiba yang hantar baju tu lelaki, kamu nak sidai spender dia. Kita bagi tahulah, okey. Bayar barangan dalaman sidai sendiri. Kau nak jadi petani? Oh, yang ni. Petani, Spesifik petani apa? farmer. Tahulah kau nak tanam apa? Aku nak tanam cili ke yang mendatangkan pendapatan yang tinggi dalam industri pertanian. Oh ya, gaji sama semua. Ash, Oh, yo! Tepuk apa? Kakak, Wow! nak tengok korang punya shopping. Kan? Kumbak ke? You selalu Apa? shopping? You selalu shopping online? Selalu. Apa website yang you guna? Oh banyak. I guna Taobao, Etsy, Shopee, Lazada, TikTok Shop, Zalora dan segalanya. Okay, boleh I tengok? Yang mana you nak? You nak yang paling banyak Yang ke? common lah. Yang paling common. lah. Yang orange. Semua benda bodoh-bodoh dia tukar. Contohnya? Contohnya sabun basuh berak,
Apa semua bahasa berak? Dia lain ke sama bahasa berak? Tak, dia pakai kucing punya. Sebab tu kena beli Dia pakai kat litter. Aku nak bahan dia lah. Bahan aku. Okay, nak tunjuk. kau beli yang penyodok tu lah. Lepas berak kau garu kat kau punya tu. Okay, apakah dia? What is this? Okay, I ada banyak. I ada 400 lebih. RM400. 400 lebih barang dalam shopping kat I. Skincare, shampoo, kasut, semua yang ada kat Shopee semua I ambil. Okey, kalau total harga dia berapa? Ha, tu total. Tak boleh, dia tak boleh nak total Asal kan? tak boleh? Tu lah, RM3,000. Itu tak sampai bawah tu. Sampai bawah lah. Tak, nampak? Sebab banyak sangat. I tahu lah, pernah cuba. Coba. I pernah coba. Okey, berak dulu. Sabarlah. Tak ada apa Kau pula. pun. Tak ada apa. Aku nak tengok kau selalu shopping kat mana? TikTok. Okey, kita tengok TikTok. Tunjuk. Ada beli benda ni best. Ya ke? Vacuum. Kenapa you hair remover cream tu? Malas nak shave. Ini mouth tape. Oh, dia tak panas ke kalau guna tu? Tak pernah try kan? Nampak lagi kat aku. Ha. Ni untuk lidah. Banyak pembersihan lah. Aircon pun ada? Aircon pun ada. Hari tu open house kan. So macam patut aku beli lah. Lepas tu lampu. Sofa. Sofa kau cakap sofa. Hari tu dia buat sale. Periuk, blender. Kau betul kau rumah Yang Okey kau dah. dah, boleh tak yang kau dah beli? Tak boleh lah bro. Benda dah beli tak boleh tengok. Kenapa? Barang yang lepas jangan dikenang. Tiga barang. Tak latest. boleh lah, pergi mampus lah. Yang latest. Apa yang defensif sangat? Total RM11,000. Mana taknya kalau dah sofa dia beli. Sofa je dah RM2,000. Shopee? Boleh tengok Shopee? Diamlah. Tak ada. Kat Shopee dah lama tak ni. Tak ada Jumbat apa. telinga kau beli? Ni tutup mata masa tidur. Oh. Lepas tu floss. Kuali. Kuali. KKM dulu kali? Ya. Support. Support Lagi? punya guys. Sampai lokal. Betul. Kau tak review pun. Okay, Shopee tak ada Shopee. Dah aku cakap. Okay. You punya TikTok tadi tak tengok you TikTok you? TikTok. TikTok ayu sikit. You nak tengok apa ni? Cut ke order? TikTok search. Nak tengok yang dah beli. Tak payah. Alah. Tak merah ke? Lazada tak payah lah. Lazada. Tak payah lah. Apa buat online shop you pakai ni? Banyak Zalora lagi. Satu-satu je lah. I shopaholic. I tak suka. Tapi online. Okay, in my defense, I tak suka keluar shopping physical. Tak ada apa pun. Semua barang lebih kurang sama. Beauty, stuff. Tapi dekat TikTok shop ni banyak local lah. Okay, tu je. Habis lah? Lazada tak ada. Lazada tak ada. Tengok yang dah sampai. Okay, TikTok yang dah sampai. TikTok yang dah sampai. Tak nak TikTok. Lazada dah sampai. Tak payah lah. Asal pula tak payah? Lazada orang dah tak pakai dah sekarang. Dia ada beli elektronik ah, barang elektronik. I nak jadi barista. I suka minum kopi. Sama tu tinggi ke rendah? Sama je harga dia. Macam you RM10,000, I RM10,000. You nak buat apa? Susah ke nak faham soalan ni? Kan dah cakap sama. Kena marah pula. Benda simple je. Benda simple Tak, je. sebab aku tak boleh imagine kalau sama, kalau kau bagi benchmark sama, semua RM2,000. Bolehlah kita pilih range kerja RM2,000. Tak ada, sama je. Oh, sama. So je. you janganlah pilih jadi CEO, susah. Maksudnya tak ada race lah, dia sama je. Saya nak jadi something dekat hotel. Macam bukanlah bantal bodoh. Tak macam Masa kau cakap dia besar lah. Bukan. Gebu. Bukan. tak dia Okay. Tilam. Ke peti ais? pedas kecil tau. Macam style dekat Tak kau dapur. Jahatlah kau orang ni. Tak, aku nak jadi macam bellboy ke, bellwoman, bellgirl. Penat lah nak kena angkat beg apa semua. Seronok tu jalan-jalan dalam hotel tu. Jadi Kau receptionist kena angkat ke. beg tau. Dia nak kumpul Aku gosip kau strong. faham. Receptionist lagi better. Receptionist ke, orang yang kat dalam kafe tu ke. Aku macam nak kerja-kerja relax macam tu. Stewardess boleh travel? Aku tak ada rupa stewardess lah kalau bantal. Aku nak jadi counter lah sebenarnya. Kau nak jadi counter? Jaga. Bukan jadi. Kau yang gelak lebih. Boleh jadi counter. Potential ada, potential ada. Dah, cuba diri. Encik nak check in? Boleh. Encik nak check in? Ni Azrin dia nak kerja makeup mayat. Forensik ke? Tak make up mayat kan mana ada orang Kristian. Makeup mayat. Oh, Islam kan? Tahu lah tapi kan gurauan je kan. Mana gurau betul-betul. Ali. Kita jadi imam masjid. Oh. Wow, ini Paling kau jangan
Yalah gaji dah sama. So kita target akhirat dengan dunia lah. Wow, dia betul menunggang. Tak payah nak you dah tak. Thank you doh Azrin. Tak sia-sia kau kerja ni. Dekat juga. Berapa aku nak kerja kalau gaji sama-sama? Kena kerja. Tak nak Berapa? Sama tu berapa? Tak kisahlah berapa bos nak punya sama. Semua orang sama. 40,000. Kalau semua orang 100,000 ke semua orang 1,000? Aku nak tahu. Tak kisah mana-mana. Tak. Dia penting. Ni penting. Okay, kalau semua orang 100,000. Aku nak kerja apa? Aku nak jadi aku nak jadi tukang saman. Polis trafik. Bukan, tukang saman macam bandaraya apa Duit semua. masuk poket. Taklah dah gaji 100,000 dah masuk poket buat apa? Sampai aku tulis, this is my number. Jaranglah tukang saman buat macam tu sebab biasa kalau saman MB ni tak ada orang dalam kereta. Tak apalah, aku tunggu. Aku nak buat tu. Kalau gaji 1,000 aku tak nak kerja. Kalau gaji 1,000 dan you kena kerja. Okey. Kalau gaji 1,000 tapi kena kerja, aku nak jadi CEO. Bos kena manage tau. Yeah, when money is tak ada value dah, power is. Ini dah fikirlah Ain politik tu. Bukan politik. At least kalau aku jadi CEO macam gaji semua orang sama. So aku tak ada kejar duit, aku kejar power lah. Abang aku pergi kerja yang cool sikit. Aku mungkin akan kerja sebagai content creator. Jadi kena buat content. Tak kisah, gaji aku sama dengan CEO. Biar aku jadi CEO. Agak-agak orang ke? Penat kan? Jadi imam masjid lah. Sama macam Ali. Aku jadi imam masjid. Gaji sama dengan CEO. Jadi imam je 5 kali sehari je aku kerja. Kau Bilal lah, kau Bilal. Sebab aku Bilal. Dia dah you. Oh, Ali imam. Jadi aku siap. Tu siap. Betul-betul sejadah. Jangan bagi budak-budak bising. Budak-budak CS, Sebin kau bising-bising kat masjid. Macam tu lah. Semua kena ketuk lah, ketuk-ketuk. Tung sahur. Aku sebagai tung siap, aku kena tung sahur. Tung sahur. Muka pun lebih kurang. Ruah. Shopee tak ada kosong. Shopee dah uninstall. Sebab yang shopping dalam family saya adalah saya punya wife. Aku kalau nak apa-apa macam you ni macam smart. Lepas tu dia yang add to cart. Tapi aku bayar duit aku tapi kad dia. Tak macam kau. Aku stiker kereta. Bang kereta. Casing. Tapi selalu kalau benda ni dalam kad aku takkan beli. Either aku like. So kalau like tu aku akan beli. Tapi kalau aku terus add to cart aku tak beli. Sebab aku macam dah kad kan, dia aku nak bayar macam mahal lah. Kau ada 93? Ya. Phone holder, kereta, mouse. Phone holder sampai 4 apa kejadah. Phone. Phone baru. Blind box transformer. Bantah. Itu yang aku share itu kan. Dia pun beli lah. Kau beli transformer. Aku dah dapat secret so aku stop. Kat meja aku banyak kot. Kau tak tengok kat meja aku. Saya mak kepada 2 anak tau. Zeus Coffee. Ni nak bekalkan mak saya dia nak pergi haji. Nak bawa dia, nak bagi dia bawa ni. Itu kipas. Kipas apa? Kipas ceiling. Kau ada? Tak ada kan kipas ceiling tau. Ni toys. Vacuum anak. Dia tengok lah aku. Lah Nomi kan. Somi ni Somi semua nak suruh nak ajar anak rumah-rumah. Sebab anak lelaki. Tu je sebab kita mak-mak wak. Okey, faham. Lisha? Banyak. Ada 257. Yo. Tapi add to cart je tak beli pun. Add to cart macam time raya macam cantik add to cart tapi tak beli pun. Beli dekat kedai. Memang pergi kedai beli kat situ. Kalau online dia macam takut saiz salah lah. Tak balik. Ada tak barang-barang yang pelik nak beli? Daun bidara. Dari mana? Ada beli daun kat Shopee. Daun bidara berduri ruqyah. Aku takut kena sihir. Dia dah share kayu sepang. Kayu sepang? Tak tahu tak apa. Tapi Paris suruh belilah itu. Kau beli apa? Untuk pecahkan ubat. Sebab aku tak boleh makan pil. Ni pelik ke? Apa tu apa? Pecahkan ubat. Pecah je lah. Pakai risau. Tak, aku ingat benda ni macam lagi senang. Contoh kita pergi travel kan. Oh, kau ibarat macam benda yang nak buat apa tu dumpling tu. Tak macam. Aku nak
nak duduk rumah. Itu bukan pekerjaan. Kerja lah duduk rumah tengok aku nak tengok ni series. Pekerjaan lah, adalah pekerjaan. Dia review series. Review series, review movie aku nak duduk rumah. Kalau cerita tu tak best. Tak apalah, aku kan reviewer. Tak senang juga. Contoh kalau dia bagi aku series yang aku tak suka, aku mesti kena tengok. Dia bagi review. Tapi okey je, aku nak duduk rumah. Kalau I nak jadi librarian kot. I nak duduk kat library, I rasa Dia nak baca buku hari-hari. bukan I nak baca buku hari-hari. I rasa vibe kat library tu tenang dan I nak jadi gardener. Macam mana dia pada library pergi gardener? Nak tanam pokok kat library. Bukan. I nak jadi gardener, orang yang kerja kebun. Penat. Biarlah kau tak apa, tapi tak ada tinggi kan? Kita nak, dia tak bagi. Okey. Jaga zoo. Best juga. Jaga zoo anak-anak semua. Jaga zoo panas. Tak apa. Jaga bagian-bagian penguin tu sejuk. Spesifik binatang. Kapibara pun macam ni juga. Tapi harimau aku. Ni harimau dia makan. I tak tahu kenapa I ada macam this fantasy yang macam kalau I jaga harimau tu, lepas tu nanti kita lepaskan harimau tu, nanti harimau tu jumpa I, dia peluk I. Dan dia tak makan I. Kena jaga daripada kecil lah. Dia hari-hari mau you lah. Okey. Tai harimau busuk tak? Tai ular besar. Tai siapa-siapa busuk. You pernah tengok orang tai ular? Tai ular tak? Tai ular tu berak. Macam tak? ular besar ni. Berak dia besar ni tak? Macam mana ular? Oh, sebab apa tai dia besar? Sebab dia makan tak kunyah. Siapa ni, harimau ke? Ular. 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 Tai dia betul. Tai ular besar kepal-kepal. Aku nak jaga sisi. PC berapa? 8. Okay, lepas tu tambah lagi. Tapi gaji aku berapa? 9,000. Cuci tingkap KLCC. Weh, bahaya weh, susah, panas. Susah susah kan. Tapi gaji sama juga dengan orang lain. Aku nak jaga kedai pet. Haiwan apa? Kucing, kura-kura, labi-labi, hamster. Kenapa? Kau kena basuh tai dia. Tak ada, aku jaga kaunter je. Kan boleh Pet shop ramai-ramai. Pet shop selalu seorang je. Seorang dua orang je. Sekejap, aku nak tukar kerja lain lah. Aku nak yang F1 kat pit stop tu yang dah. Aku nak penjualan layang. Jadi penjualan layang. Kau jual layang, aku jual belon. Kawan. Susah, panas. Aku nak jual layang tapi pantai. Tak pandai tak bawah pokok. Kau nak tengok apa sebenarnya kat tepi pantai? Aku tu memang aku minat gila babi. Waktu aku kecil, itu cita-cita aku. Jualan layang. Jadi penjualan layang. Gaji yang dia kata sama tu berapa? Gaji 10,000. Jualan layang. Baloi lah jual belon layang. Bapak baloi. Gaji 1,000. Gaji dia 1,000. Okey juga. Dia jualan layang. 1,000 sehari kan? 10 hari dah 10,000. Kerja aku santai. Waktu malam lah. Layang-layang petang lah. Aku petang. Layang. Kau kerja kat pantai. Kau bawa yang buat banana boat. Kau bawa jet ski tu. Tak bodoh nanti. Tak apa lah. Kau ada duit lah nak putih balik. Okey, kau pula. Aku jarang beli online. Sebenarnya sebab tak tahu lah dia kalau beli ni kau baru beli gula-gula satu kotak tadi. Itu lain lah. Itu sebab saya paksa beli gula-gula. Lain kalau beli baju je dia susah nak tengok ah. Dia aku kena pegang baru aku boleh beli. So kalau kau tengok ni memang kosong ah. Last pun kereta punya shades. Ni kat TikTok jangan rapat sangat. TikTok punya shades tu. Apa ni? Bra. TikTok punya shades. TikTok punya bukan TikTok punya shades. Kereta tu kan yang ada yang lekat bagi sebab tak nak tinted, betul dia letak benda tu je. Ya, sebab biasa ini tengok zaman PKP aku nak beli apa mask. Okey. Ni stiker. Tak ini dah lama. Stiker sebab nak letak kat laptop. Betul selebih ni semua baju. Tapi tu lah sebab seluar, baju. Bukan. Tak ada. Cakap tak suka Tak. tapi Baca Tak history. baca history ya. Aku tahu. Tak biar aku. Okey apa? Benda paling pelik apa yang you pernah beli? Pelik. Scroller tu. Scroller? Ring untuk scroll TikTok tu. Macam nak delete lah yang history yang dia pernah beli. Macam tu. Paling pelik history pun tengok ni mask. Paling pelik dye wanita sebanyak dye seluar. Mana apa yang pelik? Tanya orang. Aku beli mask berlampu. Mask berlampu? Kau tahu mask tu? Lepas tu berlampu? Ya, macam colour berpusing-pusing. Mana mask tu Ada kat rumah. Pasal aku pakai masa tu tak boleh keluar rumah pun kan. Bateri ke cas? Cas. So dalam mask tu ada lah wayar-wayar dia. So dia berlampu. So aku akan pakai mask tu, aku akan tutup lampu. Benda paling pelik beli Monopoly. Event partner.
Event partner. So kalau yang Monopoly tu kan dulu aktif lah. Ni zaman-zaman jahiliah dia. Monopoly Go punya apps, lepas tu dia ada macam extra kena beli punya game tu lah. Bukan, dia macam event. Event tu kita kena partner 4 orang. Lepas tu dapatkan tapi I tak suka partner I semua jenis yang tak guna. Bukan. So kadang-kadang I macam I terpaksa beli partner. Nak beli partner You ke? penagih game. Sebab tu lah orang main relax. Tai game You tai lah. I sekejap je. Sebi. Tak ada, aku tak ada benda beli. Serius. Okay. Aku adalah main Monopoly card juga macam dia. Sama. Partner I pakai ke? Tak, aku tak partner, aku beli kad 5 bintang. Tu je lah pelik. Yang lain normal. Oh, TikTok card ada. Okey je, aku nak beli gula-gula. Gula-gula ni. Dah beli belum? Sedap tak beli lagi. Yang tu apa? Betul jual jajan tepi sekolah. Eyebrow gel. Gula-gula lagi. Ni sebab aku borak dengan Sani nak beli gula-gula. Skirt. Aku normal lipstick. Tak cakap pun kau tak normal. Dia cakap siapa yang tak normal? Aku tak normal. Aku normal nampak. Ni casing ni. Casing apa ni? Casing airport. Aku rasa cute. Aku nak beli tak beli. Cute kan? Nampak. Aku nak delete. Tak. Okay. TikTok dulu. Okey. Bahaya. Tak boleh lah. Okey. Ya. Buka je dulu. Nanti kita orang cut lah kan? Ada kan? Ui. Bro. Alah, bukan lagi. Aku ada beli kat yang tutup mulut masa tidur tu. Bukan. Ni recorder kitchen. So kau boleh record suara kau. Bukan, kau boleh record suara Jahatnya. Okay. Kau nak record apa? Record suara and then bagi kat orang lah macam tu lah. Bagi tambah. Rasa suara dia sedap ke? Apa beza tu yang tak record kat Tak, dia bukan record suara je, dia boleh record lagu. Dia macam kitchen, lepas tu Dia kau macam record kitchen. suara. Lepas tu kau bagi dia kitchen tu, dia boleh play. Dia sweet lah tu. Dia style lah, dia macam ada mini tape tu sekali RM10 je tau. dia nak bagi perempuan tu. Siapa nak dengar suara kau tiap hari tu? Bukan, aku bukan record suara aku gila. Suara aku cakap tak siut. Habis tu nak record siapa? Oh, waktu ni benda paling pelik pernah aku beli. Pelik. Ni ayah dia ke? Kucing bagi main Suka main tidur ke? Tengok, dia boleh pusing kan? Ya. Kita beli benda sama. I tak beli ni orang bagi I. Tengok. Serius. Semua benda baik ke? Topi, kad, barang kamera. Silikon apa tu? Ubat pembesar. Barang kamera Minyak dagu. Oh bukan, ni Facelift, you nak tinggikan muka kenapa? bukan, ni barang diecast kereta. Oh, kereta lagi. Barang kau kopi beli juga? Barang kopi. Ni? Ini barang-barang Apa gila? Oh, ingat kau nak dalam Saya macam ni tu lah. Macam ni tu, barang-barang barang kopi semua, banyak barang kopi untuk kedai. Who's that Pokemon?